Semakin kuat seseorang tunjuk dia hebat, semakin kurang orang hormat. Leader sebenarnya tak sibuk cerita kejayaan sendiri. Mereka lebih banyak mendengar daripada bercakap. Mereka bagi peluang orang lain menyerlah. Bila tim berjaya, mereka kongsi penghargaan. Bila tim gagal, mereka ambil tanggungjawab. Sebab mereka faham, jawatan boleh beri kuasa, tapi rendah diri akan beri penghormatan. Hakikatnya, orang tak kagum dengan leader yang suka bercakap pasal diri sendiri. Orang lebih hormat leader yang buat orang lain rasa mereka juga bernilai. Itulah bezanya bos dengan pemimpin.